Info guys. Tolong share, tolong repost benda ni ramai-ramai supaya satu Malaysia tahulah pasal benda ni. Korang wajib tolong ambil tahu pasal benda ni. Info. Korang tengok video ni. KPDN akan mewartakan peraturan untuk membuat larangan pembelian oleh warga asing melalui peruntukan di bawah peraturan Kawalan Bakalan dengan punca kuasa Seksyen 6 Akta Kawalan Bakalan 1961, dan insya-Allah kita telah sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara dan kita akan menguatkuasakan larangan melalui kuasa undang-undang itu bermula pada 1 Mac 2026 ini. Jadi dengan adanya larangan ini kita akan dapat memastikan subsidi itu akan dimanfaatkan oleh warga negara dan tidak dibuka ruang itu kepada warga asing. Dan So itulah video dia berkenaan dengan isu minyak paket ataupun minyak subsidi, minyak sawit kita, minyak masak kita yang kita gunakan sebagai penggunaan harian kita sebagai rakyat Malaysia. So kita banyak tengok sebelum ni banyak berlakunya ketirisan soal minyak masak di sempadan. Kita tengok ada isu minyak masak kita dijual di sempadan Thai. So ini dah tak boleh berlaku sama sekali. Bermula daripada 1 Mac 2026, kerajaan akan menguatkuasakan satu undang-undang di mana warga asing tidak sama sekali dibenarkan untuk membeli minyak paket. So sekarang ni telah pun berlaku bila mana untuk beli minyak paket kerajaan menggunakan e-KOS. Okey, e-KOS. So insya-Allah akan dimantapkan lagi undang-undang tersebut berkenaan dengan larangan secara total kepada warga asing untuk membeli minyak masak. Okey, so harapnya korang bantu saya share dan kita ucapkan ramai-ramai kepada KPDN yang mengusahakan perkara ini, dan kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya mengawal ketirisan soal bahan mentah, soal barangan asas rakyat Malaysia khususnya. Terima kasih PMX. Assalamualaikum.